Hai, unboxing with me. So hari ni apa bulan? Hari ni 2 bulan 11. Last day week 10. Last day week terakhir untuk praktikal fasa 1. So hari ni aku nak unboxing hadiah yang aku dapat daripada budak-budak aku. Yang ni aku baru dapat hari ni. Oh, siap ada note daripada Aisyah untuk Cikgu Wani. Love. Good luck. Dia wish good luck. Dapat keychain Flashy comel. Ni daripada orang lain. Ni Aisyah ni satu bag ni. Ini daripada orang lain. Tisu basah. Ni lukis aku. Cikgu. Cute. Nampak ni. Butterfly. Ni jahat kali lah. Dia bagi coklat kat aku. Ni coklat yang aku bagi kat dia, aku rasa. Dia kulit kat aku. Oh man. Panjang kan? Balik sangat. Nanti aku baca. Yang pastinya dia tulis kat aku. Oi, aku nak tanya ni, suka macam anda suka kopi? Kalau pilih kopi, baik cikgu pilih saya selamanya. Terima kasih cikgu. Saya sedih dengan cikgu sayangan saya. Kami sedih. Terima kasih cikgu ajar saya main bola, main lari-lari, macam-macam jenis main. Sama-sama. Ini buat stiker. Gila. Ini dia buat pakai dry clay. Lepas tu dia bagi siapa ni? Tak. Dia ada note. Terima kasih cikgu sebab sudah mengajar saya PJ. Saya sangat seronok. I love you cikgu. Cikgu walaupun PJ, cikgu Wani dia cantik. Mestilah kena wangi. Dapat tudung dulu. Gula-gula. Ni. Kromi. Batch kromi. Jaga diri, okey. Cikgu Wani. Daripada Dina Risa. Okey, nanti kalau ada sekolah lain yang lagi menarik, tahu biar dia orang happy macam kita orang. Oh my god. PJ dengan cikgu. Biasanya saya PJ permainan bebas. Tapi bila dengan cikgu tak bebas pun. Banyak ilmu persukan. Alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih sebab sudi ajar saya dan kawan-kawan. Sama-sama. I love cikgu sebenarnya. Okay. Kena minta maaf dekat cikgu kalau saya ada sakitkan cikgu. Adalah cikgu melawak je kalau sakit tu. Saja. Maju. Oh my god. Ya, satu set weh. Nail polish weh. Bukan buat aku tapi kita cuba sebab aku bukan aku seorang je. Untuk yang cikgu-cikgu geng aku yang ajar tahun 4 dapat ni. So satu set weh. Next. Cute kan? Handbag, mini handbag. Cikgu Wani. So cute. Saya nak minta maaf kalau saya ada buat salah silap ke cikgu. Semoga cikgu dapat menjadi seorang guru. Amin. Semoga cikgu dimurahkan rezeki. Amin. Dan dipanjangkan umur. Amin. Saya Cikgu Wani. Terima kasih Cikgu Wani. Bye. Oh, apa ni? Oh, scarf. By the way, cantik. Tengah unboxing. Ni. Comel. Cherry. Lah. Dapat pin. Dia buka tudung nanti. Dapat tudung lagi. Terima kasih cikgu telah mengajar saya PJ. Saya sangat suka bermain dengan cikgu. Apa ni? Alah cikgu. Alah cikgu, jangan berhenti. Okey, faham. Saya sayang cikgu. Terima kasih sangat-sangat. Ya cikgu, saya suka sangat hadiah yang cikgu bagi.
Saya suka PJ dengan cikgu. Saya sayang cikgu. Cikgu jaga diri tau. Di sana sayang cikgu. Pak pun jaga diri. Okay, tidur. Tidur. Aku harap tidur ni bukan tidur rembat. Okay. Pukul lagi. Dia tak suruh belajar lagi ni. Nanti betulkan untuk bukan untuk UNTUK. Assalamualaikum cikgu Syazwani. Saya nak ucapkan terima kasih kerana telah mengajar saya. Saya suka main PJ dengan cikgu. Saya doakan cikgu semoga rezeki, selalu diberikan kesihatan yang baik, panjang umur, amin. Saya sayang cikgu. Cikgu jangan lupakan saya ya, insyaAllah. Terima kasih cikgu beri hadiah untuk saya. I love you. I love you too. Tenen. Crunchy. Next. Ni berat. Aku saya tak buka game. Oh ya. Tak expect. Ni kalau macam ni dapat ni kena solat 5 waktu. Dapat telekong weh. Dah lah warna favourite aku, warna hijau. Semoga tercapai impian menjadi seorang guru. Amin. Terima kasih. Daripada Huda. Thank you Huda. Dah ni aku compile sebab ada seorang. Okay, another notebook lagi. Ni lah effort yang kita nak. Apa ni? Sanggup dibalut je. Okay, dah dapat. Dapat akrilik marker. Oh my god. Cikgu memang nak beli lama dah, cuma tak boleh beli lagi. Aku dah tahu 4 juga. Comel kan? Nak buka pun sayang je. Dapat air chong. Marker. Thank you bagi marker. Sakit passion. Surat untuk Cikgu Syazwani. Allah. Sama. Benda sama. Comel tak? Kapibara. Lego. It's Lego guys. Dapat Lego logo bunga. Bunga rosak tu. Macam-macam aku hari ni. Warna biru. Kek bambu tu sedap dah. Hari ni tak ada sebab aku dah makan dah habis. Sedap dah. Itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana. A few moments later. 3 hours later. Hi, welcome back to my channel. Unboxing lagi. Comel. Assalamualaikum cikgu. Cikgu adalah cikgu PJ yang sangat kreatif dan pandai. Tapi cikgu dah nak pindah. Saya ni cikgu. Saya pun rindu awak. Dan saya harap apa yang saya bagi cikgu suka dan guna. Saya harap cikgu boleh jumpa cikgu lagi. Ingat ya apa yang kita buat di tempat kita orang. Kita orang baca salah cikgu. Cikgu mengajar cikgu bidang seni. Okey, cikgu bye. Nama cikgu. Thank you. Paper marker. Dan kita dapat another notebook. Cute. Besar kotak ni, kotak. Jangan masuk. Tumbler, dapat tumbler. Wow, warna sama dengan dia ni. Cantik. Okay, that's all. Jumpa lagi. Hello. Hari ni hari ke-3. Hari berapa bulan? Okay, hari ni 11. Okay, aku dah habis praktikum. 6 bulan hari tu. Sekarang dah 11 bulan. So aku baru nak pulih unboxing hadiah yang aku dapat hari ramai hari tu. Hello. Ni dia daripada Cikgu Akmal. Kain. Dapat kain basah. Dapat 2. Mana dapat 2? Aku rasa ni sejadah. Mini sejadah. Ni jauh.
Another pen marker. Bye Cikgu Syazwani. Bye. Dia siapa ni? Thank you. First kita dapat surat. Kita baca surat dulu. Aku rasa bukan surat ni. Ini surat apa nama budak tu? Naim. Cikgu Syazwani terbaik. Terima kasih Cikgu. Baik, sama-sama Naim. Dapat tudung. Dia weh, aku tukar dengan Aina lah weh. Dia teacher Aina. Aku tukar dengan Aina. Nokia Polo Popo. Pasal di kitchen. Yeay, comel. Okay, tengok dia tulis apa. Hai Cikgu, hai. Thank you Cikgu sebab sudia ajar kami selama 3 bulan. Doakan PSB saya dapat A. Saya doakan Cikgu dimurahkan rezeki dan dapat dari Cikgu sebenar. Amin, insyaAllah. Selamat berjaya. Jaga aurat, jaga solat Cikgu. Saya Cikgu Syazwani. Muah. Thank you. Jeng, dapat cupcake. Pancake ke aiskrim. Terima kasih Cikgu Syazwani sebab mengajar dan kawan-kawan. Sebab mengajar saya dan kawan-kawan. Terimalah hadiah daripada saya ini. I love you Cikgu. Love you too. Thank you for the gift. Partner. Dia pasangan dia. Saya seronok Cikgu mengajar PSB. Saya minta maaf kalau ada silap kata. Saya seronok bila Cikgu ada waktu training. Bila saya dengar nak habis dah, saya sedih. Bye. Terima kasih Cikgu. Semoga jumpa lagi. Ya, semoga jumpa lagi. Cikgu nampak orang nangis. Wow. Dapat kitchen. Macam mana kitchen ni? Jeng. Dini sama macam hang. Aku neping. Sadak ni dah kali kedua Sadak bagi hadiah. Cantik. Boleh improve lagi. Terima kasih Cikgu. Semoga Cikgu berjaya. Bye. Cuba tukar apa? Cookies. Sadak cookies. Sadak buat sendiri. Mari kita rasa. Sekejap. Untuk Cikgu Syazwani. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Kita nak khabar terima kasih sangat-sangat kerana mengajar kita dari tak faham hingga faham. Alhamdulillah lah kalau awak faham. Cikgu pun bersyukur sebab awak faham. Di Hidayah di luar sana. Cikgu jangan lupakan kita tau. Hihi, bye-bye. Okay, Damia. Thank you Damia. Dapat hadiah, dapat buku. Dini dapat buku juga warna pink. Warna pink. Ada pelarat juga. Ini aku dapat pelarat juga. Ada pelarat. Pelarat. Comel. Beli matcha atau kopi dalam ni. Pun terima kasih bagi hadiah yang macam-macam ni. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Thank you kerana tengok video yang sampai habis. Bye.